Nota apa pula ni? Kenapa kan ni? Nampak macam jumpa duit je. Ambil je weh. Bukannya orang nampak pun. Ish, bukanlah. Ni aku tu jumpa nota pelik ni. Alah, ni mesti budak lain yang tinggal ni. Kenapa tulisan dia macam Madia marah ni? Come on, bilik study je. Tak ada hantu pun dah. Korang study lagi? Bagusnya. Kak Kila, akak tahu tak siapa yang tulis nota ni? Tak pastilah pula. Jarang ada orang tinggal nota kat sini. Kenapa dia macam suspicious je? Ya Allah! Hui, lampu ni memang macam ni ke? Nota ni betul aku rasa weh. Dia kata jangan duduk selepas pukul 6. Lampu dekat kawasan meja ni memang ada masalah wiring lah. Setiap hari bila sistem automatik bertukar mode jam 6, lampu ni akan berkedip. So bukan hantu lah kan? Kalau ada hantu, akak pun tak datang sini lah. Ingatkan ada benda pelik lah tadi. Kita berdua pun cuak tadi. Macam dalam cerita seram pula. Jangan risau, tak ada apa pun lah.